Di Malaysia pelbagai kegiatan haram seperti judi haram, rumah urut, pelacuran, rokok seludup dan lambakan warga asing merupakan perkara yang dianggap biasa dan berkembang sepanjang masa. Ini kerana kegiatan haram ini dipercayai, kebanyakannya, dilindungi oleh pihak berkuasa. Ia sering dikaitkan dengan budaya pihak berkuasa, terutamanya polis, yang mengutip ufti dan melindungi kegiatan haram tersebut. Jadi, bagaimanakah rasuah secara pungutan ufti ini berbeza dari rasuah yang biasa-biasa? Dan kenapa ia lebih sukar dibendung? Untuk mengetahui lebih lanjut, sila terus menonton. Polis Diraja Malaysia PDRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan salah guna kuasa dan rasuah membabitkan seorang ketua balai di bawah Ibu Pejabat IPD Wang Semaju di Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Mahsus berkata, siasatan dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku kesalahan seperti didakwa ataupun cuma tomahan semata-mata. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan majlis peluncuran advokasi kesedaran lalu lintas bersama Polis Kuala Lumpur di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Alam Damai Ceras pada 12 Jun. Yang itu pihak polis telah ambil tindakan. OSPD sendiri, Ketua Polis Daerah sendiri bersama dengan bahagian integriti dan pematuhan, diorang ada diarahkan untuk membuat siasatan lah. As for now, siasatan masih dijalankan. To ensure benda itu berlaku, ada fakta or else tomahan tanpa kita akan siasat. Jadi, apa beza kutipan ufti dan rasuah biasa? Rasuah biasa adalah anggota polis yang secara individu mengambil rasuah sebagai balasan untuk melepaskan seseorang dari diambil tindakan, contohnya, penunggang motosikal yang tiada lesen, dan sebagainya. Biasanya kegiatan ini hanya melibatkan seorang, ataupun beberapa orang polis sahaja, dan jarang melibatkan pegawai atasan polis. Kutipan ufti pula melibatkan aktiviti rasuah yang lebih sistematik, dan melibatkan ramai anggota polis, dan berlaku dalam satu tempoh yang panjang. Kegiatan ini biasanya melibatkan hampir semua anggota polis di sebuah balai, ataupun lebih ramai lagi. Biasanya pihak polis terbabit tidak mengutip sendiri rasuah dari perniagaan haram terbabit, tapi melalui orang tengah. Orang tengah ini biasanya dipanggil ayahanda kawasan atau gangster tempatan yang berfungsi sebagai pemberi maklumat dan pemungut ufti. Berikut adalah contoh seorang gangster tempatan menjalankan tugas membela peniaga pendatang asing. Sikap sesetengah rakyat Malaysia. Kami hadir ke Malaysia, kami hadir ke Pusat Bandar Utara Selayang Kuala Lumpur untuk Korang dibayar yang pasal dalam dia. Cakap, kami persilakan. Orang dia dihantar semua jadi baruan kat sini. Kacau peniaga-peniaga, sebab apa? Pasal dalam dia orang tak berani masuk. Apa kau kena apa? Tak gelakkan dia perasan. Betul lah. Okey, kami hadir di sini untuk menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat. Kami hadir bukan untuk mengganggu sesiapa. Kami hadir di sini bukan untuk mengganggu sesiapa. Rakyat Malaysia lihat sendiri. Sikap sesetengah rakyat Malaysia ini yang nak membela aktiviti bagasi di Pusat Bandar Utara Selayang Kuala Lumpur. Tengok sendiri. Tugas ayahanda kawasan atau pemberi maklumat ini adalah untuk mengetahui semua aktiviti haram yang berlaku di sesuatu kawasan dan memungut bayaran ufti dari mereka untuk diserahkan kepada pihak polis yang terlibat. Jika ada sesiapa yang enggan membayar, pihak polis akan melakukan operasi dan menangkap pihak yang terlibat dengan perniagaan haram tersebut. Jadi, boleh dikatakan orang yang membuat perniagaan haram tidak ada pilihan lain selain dari membayar ufti. Berikut adalah rakaman video aktiviti kutipan ufti oleh dua orang Samsung yang juga anggota sebuah parti politik. Yang komunikasi, dia suruh punya PR ataupun bos suruh WhatsApp saya. Jadi, dia okey, itu juga. Itu saja kenapa kita bukanlah. Saya pengurusi Pabdurman, jadi ini semua kawasan ada saya.
dia majlis perwakilan penduduk. Maksudnya Dia agensi bawah DBKL. agensi bawah DBKL. Dia punya report aduan semua, so saya yang terima. Lepas saya terima, saya yang pass kepada DBKL. Saya suruh penguat kuasa turun, ambush semua tempat. Itu bagian saya punya bagian. Boleh. Dia punya bos dulu partner dengan Tawadika bang. Jai kan? Betul. Nama? Sean. Hello brother. Okay bro, saya J ya. Okay, sorry macam ni bro, saya daripada MPPWP, dia bawa agensi DBKL. Okay, macam ni, saya datang sini just nak inform you lah di mana kedai ni ada apa, kedai kita sudah terima banyak aduan atas kedai ni. Okay, bukan you satu kedai lah, banyak kedai yang terima aduan juga. Di mana, okay, you tahu biasa memang selalu ada aduan. So kita datang sini, kita just nak beritahu sebab minggu lepas kita sudah tutup dengan 7 kedai dekat Platinum Walk. You mesti tahu punya, betul? You tahu tu OZ 77 semua sudah kasih tutup. So saya salah saudara daripada ekspedisi lah macam ni. Jadi kita di perwakilan penduduk kita dah dapat aduan. Okay, aduan daripada penduduk. Tempat ni beroperasi lah untuk membakar dan bla bla bla. Jadi kita dalam sini nak beritahu, kalau you ada, you punya PR ke, you ada, mesti you bayar DBKL ada confirm kan, polis ke apa-apa, just beritahu dia orang, hanya bila dia orang akan datang buat operasi lagi. Mungkin hari operasi, you jaga-jagalah, lepas hari operasi dan you buka balik lah. Kita datang sini nak jadi inform dekat you. Okey, atau sebab saya bawa pengurusi kawasan ni. Pengurusi kawasan ni pun dengan saya. Jadi boleh panggil, you ada PR kan, confirm. Boleh call sama dia lah. So kita lain kali kita boleh inform you bila dia ada operasi dan apa-apa. So bila ada ni? Okey, tak apa, saya bagi nombor dekat orang punya friend. Nanti contact dia, you borang dengan dia. Okey. Yelah. Saya kawasan lain, dia pengurusi kawasan ni. Consider saya punya bos lah. Okey. Okey, boleh. Okey, thank you. Bye. Dalam setengah kes, sindiket memungut ufti ini bukan hanya melibatkan anggota polis, tetapi anggota polis bekerjasama dengan anggota JPJ untuk mengambil rasuah secara berjamaah. Contohnya dalam op sukat yang dijalankan oleh SPRM di 5 negeri, iaitu Kedah, Pulau Pinang, Perak, Perlis dan Melaka. Mereka yang ditahan membabitkan 32 pegawai JPJ dan seorang anggota polis dan seorang bekas anggota polis. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 44 individu terdiri daripada 32 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, seorang anggota dan bekas anggota trafik polis, manakala selebihnya orang awam. Mereka dipercayai menerima suapan kira-kira 1.64 juta ringgit dan terbabit sindiket melindungi pemandu lori yang melakukan kesalahan jalan raya. Tangkapan menerusi op sukat di 5 negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Perak, Perlis dan Melaka. Difahamkan pegawai JPJ daripada pelbagai grade termasuk pegawai kanan, manakala orang awam pula adalah proksi. Di Alor-Star, kes membabitkan 8 anggota JPJ termasuk seorang wanita, masing-masing seorang anggota trafik dan bekas anggota trafik polis serta orang awam. Suspek berusia 29 hingga 63 tahun ditahan di sekitar Alor-Star dan Kulim semalam. Manakala di Perlis, 1 orang awam ditahan berkaitan kes sama. Menurut sumber, semua suspek dipercayai menerima wang rasuah yang dimasukkan ke dalam akaun bank pribadi atau proksi secara bulanan. Mereka dipercayai menerima RM150 hingga RM3,000 sebulan sejak 2019 hingga tahun lalu. Dari berita yang disiarkan oleh media, kita rasa masalah kutipan ufti oleh badan penguatkuasa ini seolah-olah tidak dapat dibendung, bahkan semakin menjadi-jadi setiap hari. Jadi, apakah pendapat anda? Adakah budaya mengutip ufti ini semakin menjadi-jadi ataupun berkurangan?
Sila komen. Sekian, terima kasih, wassalam.